Selepas Macau dan Hong Kong, aku ada masa 6 hari untuk jalan-jalan dekat Guangzhou. Tapi betul ke Guangzhou ni halal friendly? Kalau korang nak tahu, layan video ni sampai habis. Selamat pagi di Guangzhou. Mungkin kita makan dulu kot. Makan dulu baru pergi Bayun. So ni hotel kita orang. Sebelah ni dah mall dah, boleh shopping-shopping. Nanti kita akan makan kat sebelah ni je. And then kita akan ambil Didi untuk ke Bayun untuk cari bag. Let's go. Dekat sebelah hotel kita orang ni ada 4 restoran halal yang kita orang boleh pilih. Dan restoran ni semua pagi-pagi dah buka. So senanglah kita orang makan dulu sebelum kita orang gerak pergi jalan-jalan. Kebanyakan kedai makan di China ni dia akan jual benda yang sama je. Mi tarik, nasi goreng dan mi goreng. Tapi aku tengok kedai ni dia menarik sikit. Dia ada jual roti yang berinti ni. Yang ni kalau korang bawa cili flake korang lagi sedap tau. Lepas tu mi goreng dia yang pedas. Dan nasi goreng Cina di China. Okay, baru je lepas makan kat kedai ni tadi. Dia punya mi goreng daging tu sedap. Nasi goreng tu wife aku suka tapi aku rasa macam kurang flavour sikit. Tapi boleh lah juga makan. Cuma aku suka pedas. So mi goreng tu memang sedap gila lah. Now kita nak pergi ke Bayun. Let's go. Macam aku cakap dalam video sebelum ni, transportation dekat China ni memang murah. Korang boleh ambil taksi, tapi kalau nak lagi murah, korang boleh ambil Didi. Okay, jom. Okay, kita punya ride dah sampai. Kali ni kita orang pilih Didi yang premium sikit. Sekali-sekala nak merasa naik kereta mewah kan, tapi itu pun tak mahal sangat. So inilah dia Bayun Leather World. So dekat sini dia ada 2 bangunan tau. Dia ada yang belah sini dengan yang belah sana tu. Yang hujung tu dia macam lama sikit. Bangunan yang kita orang pergi ni dia lebih moden dan lebih cantik. Pilihan barangan dan display-display dekat sini pun lebih menarik berbanding dengan bangunan lagi satu. Walaupun produk ni semua buatan China, tapi produk-produk yang dijual kat sini semua high quality sahaja. Dekat sini, kalau korang tengok ada jual jewellery, ada bag. Dia macam, kalau satu kedai tu dia jual macam-macam. Dia bukan specialist lah untuk bag tu. Macam yang ni Valentino kan, dia jual semua Valentino. Kalau Dior, dia jual semua Dior. Kalau yang campur-campur tu, biasa elakkan lah. Banyak je kedai memang nampak premium lah. Nampak ni, sekarang dia tak letak logo lah. Nanti kalau dah confirm beli, baru dia taruh logo. Macam ni ada jam, ada beg kecil-kecil, beg mini bag. Hello. Oh, comel-comel semua, cute-cute. Nampak. Yang ni dia buat sama lah macam Hermes punya bag Birkin kan. Wah, ada jam besar. Cantik. Barang-barang yang diorang jual kat sini memang betul-betul kualiti tinggi. Dan untuk reference korang, harga bermula dari RM100 dan ke atas. Itu pun kalau korang pandai tawar harga. Apa-apa pun, korang kena kawal nafsu korang. Dan nasihat aku, belilah barangan original. Kalau korang nak datang sini, nombor 1 yang korang kena pergi is Bayun Leather World. Apa yang korang nak tu, esoknya baru boleh ambil. Sebab diorang akan letak display je kat kedai dia. So nanti diorang kena pergi ambil somewhere stock tu, kena bawa kat tempat dia, baru korang boleh ambil esok atau the day after. So better korang pergi situ dulu, baru korang plan nak pergi tempat-tempat lain. So tips yang paling penting, bila korang sampai kat sana, mesti akan ada ulat-ulat yang akan tarik korang tau. Dia akan cakap, oh ni ni original, apa benda semua kan. Macam kita orang hari tu, kita orang dah pergi dekat kedai kat dalam mall. Ni kita orang dah tak ambil ulat tau. Kita orang pergi kedai dalam mall. Lepas tu orang yang dekat dalam mall tu, yang penjual tu dia kata, oh ni ada barang ni dekat sister dia punya tempat. Bila kita orang pergi tengok, kualiti yang dia tunjuk kat kedai tu lagi elok daripada yang tempat yang dia bawa pergi yang hidden punya. Macam depan ni, satu mall ni jual underwear je. Nampak tak tu? Aku zoomkan sikit. Jinxiang Underwear City. So dekat sini akan jual underwear je lah. Tapi tengok gambar ni semua perempuan. Mungkin ada juga kot section lelaki. Okay guys, kita dah sampai dekat area Kimbo, Huime. So
So ni adalah tempat dia, tapi ini adalah tempat makan tau. Hui Mei dekat sana, kat tepi tu je. So kita tengah makan dulu dekat Hot and Spicy. Kat sini ada banyak kedai halal. Hot and Spicy dengan Juice Spot ni adalah satu kedai yang sama. Lepas tu dekat depan tu lagi ada doner kebab, ada kedai-kedai Pakistan lah kat depan tu. Ni semua kedai-kedai halal, and then kita boleh shopping dekat sini, kat belakang ni nanti. Macam kedai ni kita orang dah datang berkali-kali dah. Kita orang repeat kedai ni sebab harga dia okey, rasa pun sedap dan tempat dia pun selesa. Tapi korang kena ingat tempat duduk dia sangat limited. Okay, so kita dah order kebab and then chicken biryani. Yang ni fries dia sedap gila. Yang ni dia set sekali dengan juice. Apa-apa juice lah korang boleh order. Kita ni tekak Melayu mesti nak ada kuah. So actually kita orang ada order kari ayam, tapi masa ni tak sampai lagi and aku terus makan je, lupa nak record. Apa yang aku boleh cakap, kedai ni memang sedap and aku recommend untuk korang datang sini kalau korang berjalan dekat area Kimbo atau Hui Mei ni. Dekat sebelah kedai makan ni ada kedai packaging dan juga label. So kalau korang tengok kat situ banyak brand-brand Malaysia buat label kat sini. Kalau korang ada bisnes yang melibatkan label dan kotak ke atau paper bag ke kan, korang boleh sediakan design terus and submit order dekat situ. Ini dekat Hui Mei, dekat depan tu Kimbo. So Hui Mei ni kalau korang nak beli barang-barang yang bukan cetak rompak punya kan, ini barang-barang kira macam lokal lah, dia punya brand sendiri ada. Tu semua korang boleh beli kat sini. Kalau nak beli yang branded kena pergi dekat Kimbo. Kalau macam ni nak beli t-shirt, nak beli macam spek mata ke kan, boleh lah. Macam ni dia brand dia akan Ricolo. Dia takkan ada brand-brand yang famous tu, tapi ni memang style. Aku suka shopping kat sini. Dekat tepi-tepi ni ada kedai-kedai makan. Yang ujung tu halal. Tak. Tiba-tiba halal tu macam kena cancel pula. Oh, orang lain dah Oh, kedai tadi tu orang lain dah take over lah, dah tak halal lah. Macam ni banyak rinjang punya daging-daging kebab. Ada jual buah. Buah-buah ni boleh lah makan. So ni adalah Kimbo. Kita boleh masuk sini. Ni ada spek, ada macam-macam. Tapi ni dah nak tutup, so aku mungkin tak cover banyak sangat. Macam ni ada kasut, ada socks. Macam ni ada spek ni, aku nak cari spek lah. Let's go. So kat sini ada banyak sekarang ni trend-trend macam ni lah, yang frameless ni lah. Banyak gila sini, murah tu. Murah gila. Aku beli ni kan baru 90 yuan je. Murah gila weh. Berapa? Berapa dapat tadi? 300. 3 kedai ni. Weh, kedai ni weh. Gila murah siut. RM160. Berapa? RM160 lah. 120. 120 dapat 3. 200 yuan kan? 200 yuan baru 120. Murah weh. Macam ni ada kedai bos. Ada kasut. Ui, Nakiba. Nakiba. Guys, by the way, tempat ni dia buka pukul 11 tapi dia tutup pukul 9 malam tau. Jom kita try Kasut ni dia buka harga 500.5. Dia bagi 4.5 tapi belum tawar lagi lah. Macam ni kan, lawa kan. Aku pernah beli boxer kat sini. Dia tak ada brand tau, tapi sedap gila. Dia punya material ni, lepas aku pakai yang ni aku dah tak nak beli yang biasa-biasa lah dekat Uniqlo ke mana ke. Ni lagi sedap daripada Uniqlo, sumpah. Tengok ni. Oh gila. Ni benda-benda macam ni menarik lah. Ni payung tau, payung, tapi dia punya atas ni ambil tau. Nak lawan buat doyok boleh lah ni. Apa? Dekat sini pun ada juga jual bag-bag yang macam ni, tapi aku lebih suka beli yang tak ada brand. If aku try Burberry punya Kashmir something lah jaket ni. Tengok kat sini.
Murah weh, 160 je. Murah lah. 160. Ada bagi 160 kan? 60. 160 190 ke 160? Tadi 190. Oh, tak tawar lagi. Minta tawar lah. Tawar. Kita pergi Bayun. Mahal. Berapa? 200? 120. Yang ni murah je. 120. 160. Ni. Oh yang ni. 120. Ni Yang 120. yang tadi tu 160. Dah beli kat sini lah. Di sini. Kimbo. Okey, kita sekarang nak berhati-hati dengan skuter. Kita keluar tadi daripada Kimbo ni, ada satu kedai halal tau. Yang ni Kimbo. Kat ujung tu Hoi Mei. So kat ujung sini, ni kira macam hujung Kimbo lah kan. Dia ada halal ni kat depan ni. Jom kita tengok apa yang ada. Oh, dia ada ni. Wah, quite nice ah. So the menu is like this. All takeaway, right? Yes, all take All away. takeaway. Oh, aku baru nampak kat ujung tu macam ada kedai shawarma. Ejaan dia lain sikit lah. Sekarang kita dah on the way balik. Kat sini Hui Mei, kat sini Kimbo. Sini pun ada satu pasar malam. Pasar malam pula. Dia ada mall kat sini. Ni nama mall ni UUS. Tapi sekarang dah tutup lah. Lepas tu dekat sini dia akan ada kedai apa ni untuk korang post barang-barang korang. FedEx, DHL, UPS, Aramex. Yang meriahnya kat sini. Sebelum ni tak nampak pun. Wah. Oh, mall tu tak tutup lagi. Kena tengok juga kalau yang kualiti kadang-kadang lain. Ya, good. Hari tu kita orang ingat hotel kita orang tu belah sini tau. Tapi Punya dah belakang. lain pula jadinya. Kat tempat lain. Punya dah belakang. Dia dekat dengan APM. APM pun mall yang best juga tapi untuk perempuan lah. Yang ni gate 2 Lalu je. UUS. Tapi kalau korang tengok ada bag ni, lepas tu kat sebelah tu ada kedai makan halal tau yang apa sedap punya lah. Kalau korang tengok logo tu. Logo ni. Sekejap aku stop. Ni logo halal. So ni adalah kedai Salender. Aku suara pun dah tak ada ni. Ni Salender Restaurant. Kalau kau nak tengok logo halal dia macam ni. Ni aku cakap kau memang sedap. Ni memang betul-betul sedap. Sekarang kita nak balik. Esok kita nak pergi ke Shenzhen. Okay. Jumpa esok. Bye. Okay, kalau hotel ni kat China biasanya dia akan sediakan sekali dengan laundry room. So kalau korang bawa baju duduk 6 hari ke berapa, korang just bawa untuk 3 hari je lah. So yang selebih tu boleh basuh dekat hotel. Hotel yang kita orang duduk bulan 5 hari tu pun sama, ada juga laundry room. Ni free je, sekali dengan sabun dah ada kat situ.